Guys, Honda 400 dah keluar dekat pasaran. Apa yang hebat sangat dengan phone ni? Phone yang dipenuhi dengan next gen AI imaging. Alah, semua phone sekarang dah ada AI juga. Phone ni boleh dijadikan gambar ke bentuk satu video dengan satu sentuhan. Ya ke? Gambar boleh jadikan bentuk AI, video bergerak. Jom kita review phone ni. Dengan skrin 6.55 inch AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Dikuasai oleh chipset Snapdragon 7 Gen 3. Dipadankan dengan 24GB RAM dan storage sebesar 512GB. Bateri berkapasiti 6000 mAh. Menyokong 80W Honor Supercharge. Mempunyai 5 star drop resistant and IP66 water resistant. Kamera utama 200MP Super Sensitive AI Camera System Dengan 30 kali super zoom. selfie kamera 50MP. Ada dengan AI image to video. Menjana video bergerak secara automatik daripada image statik. AI cut out. Keluarkan latar belakang dengan cepat. AI eraser. Dapat menghilangkan objek tidak disukai. Hebat juga Honor 400 dengan AI feature. Harga bermula dari RM1899 saja dan angsuran terendah 1011 sebulan. Jadi, korang tunggu apa lagi? Cepat dapatkan di All Gadget. Jangan lupa like, follow and share video ni.